Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba wal hazana idza syi'ta sahla. Yang saya muliakan Tuan Imam, muslimin, muslimat, para asatizah, para pendidik, hadirin, hadirat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita pada malam ini. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi kurniakan kita istiqamah untuk kita datang ke rumah Allah, untuk kita sama-sama menghidupkan rumah Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan orang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadu ila al-masajid fashhadu lahu bil iman." Kalau kamu tengok orang tu sentiasa berulang-alik ke rumah Allah, maka saksikanlah bahawa orang tu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tuan-tuan dah masuk hari ni dah 5 Zulkaidah. Kita dah masuk bulan Zulkaidah, dah sebulan lebih kita tinggalkan bulan Ramadan. Mudah-mudahan amalan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doalah banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, khasnya sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam apabila mereka berdua, yang ini Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail membina Kaabah. Doa mereka adalah sebagaimana direkodkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 127. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ingatlah ketika mana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membuat binaan Kaabah, meninggikan asas binaan Kaabah, maka keduanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, Rabbana, ya Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah daripada kami amalan kami, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi kita doalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab para salafus salih mereka sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selepas Ramadan tu 6 bulan mereka doa apa? Doa, ya Allah, terimalah amalan kami sepanjang bulan Ramadan. Kita doakan juga supaya Allah taala kurniakan kepada kita istiqamah, supaya kita tidak tinggalkan amalan-amalan baik kita sepanjang bulan Ramadan. Dan kata para ulama, antara tanda-tanda penerimaan Allah Subhanahu wa taala terhadap amalan-amalan dalam bulan Ramadan yang telah kita lalui adalah apabila kita mampu beristiqamah meneruskan amalan-amalan itu sekalipun kita berada di luar bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah taala akan terima segala amal baik kita sepanjang Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita sambung kepada kitab Mustikah Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah pun membincangkan berkaitan tentang murtad. Murtad ni merupakan salah satu jenayah dalam agama ini. Jadi oleh itu orang murtad ni, kalau mereka ni murtad dalam keadaan mereka sedar akibat dia dan mereka tidak mahu bertaubat, tak mahu bertaubat setelah diminta untuk bertaubat, maka pemerintah berhak memaksa mereka ini. Mula-mula pemerintah hendaklah mendatangkan kepada orang murtad ini tokoh-tokoh, ulama-ulama yang boleh menjelaskan kekeliruan yang berada dalam pemikiran mereka. Dan akhirnya kalau mereka enggan juga dan mereka terus-menerus mempermainkan Islam, mereka terus-menerus mengisytiharkan kemurtadan mereka secara terbuka, maka kata Nabi SAW, man baddala dinahu faqtuluh, siapa yang tukar agamanya maka hendaklah mereka tu dibunuh, kamu hendaklah bunuh mereka itu. Baik, di malam ini kita sambung kepada tajuk perkara-perkara yang menyebabkan rosaknya iman dan Islam. Kita kena tahulah, kita kena tahu sebab iman dan Islam ni selain daripada kita suburkan dengan amal ibadah, suburkan dengan zikir, dengan baca Quran, ada beberapa perkara yang boleh menyebabkan iman seseorang tu rosak, sekaligus Islamnya juga boleh tercemar. Dan perkara ni berlaku kepada 3 perkara, 3 bahagian. Yang pertama
berkaitan dengan i'tiqad, pegangan dia, kepercayaan dia. Kalau dia percaya kepada sesuatu yang akan kita sebutkan nanti, maka boleh menyebabkan i'tiqadnya, boleh menyebabkan iman dan Islamnya rosak. Yang kedua adalah berkaitan dengan perkataan dia. Ada perkataan-perkataan yang kalau disebutkan oleh seorang Muslim dalam keadaan dia sedar dia tahu akibat dia, maka perkataan itu boleh menjerumuskan dia kepada kekufuran. Yang ketiga adalah apabila dia berbuat beberapa perkara. Ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sedar dan tahu implikasinya, akibatnya, maka perbuatan tersebut boleh menyebabkan dia terkeluar daripada agama Islam. Malah kita bincang yang pertama dulu, iaitulah apakah dia i'tiqad ataupun kepercayaan yang boleh menyebabkan seseorang itu terjerumus kepada kekufuran. Yang pertama kata pengarang, i'tiqad bahawa alam ini qadim. Qadim ni apa qadim? Qadim ni adalah sedia ada. Orang tu beriktikad, percaya bahawa alam ni adalah memang sedia ada dah. Matahari naik sebelah timur, tenggelam di barat, hujan, kemudiannya ada bulan, kemudiannya selisih siang dan malam. Itu semua berlaku secara semula jadi. Dah dulu ni memang berlaku begini dah, tidak ada permulaan dan akan berterusan selama-lamanya. Itu namanya adalah menganggap bahawa alam ni adalah qadim, sedia ada. Jadi kalau dia beranggapan demikian, maka boleh kufur dia. Tidak ada penciptanya. Dikata bahawa alam ni tak ada pencipta, berlaku secara sendiri. Ini bukanlah perkara baru. Zaman dulu lagi memang ada orang yang beriktikad begini, percaya begini. Dikata alam ni jadi dengan sendiri je. Alam ni tak ada pencipta. Alam ni sebagaimana orang tu lahir, dia nampak, begitulah keadaan alam ni sampailah kepada penghujung. Sampai bila lah. Maksudnya tidak ada pencipta dan alam ni memang sedia ada. Atau alam ini kekal selama-lamanya. Alam ni kekal selama-lamanya. Jadi kalau orang tu sekalipun dia tidak terdedah dengan kepercayaan agama sekalipun, dia akan melihat bahawa alam ini akan binasa. Sebab apa? Sebab dia melihat bahawa perubahan berlaku pada alam ini tidak sama dah. Alam yang kita duduk sekarang ni tak sama dah. Keadaan macam dulu lah. Dulu kan tahun-tahun 80-an, tahun 90-an. Musim hujan ada musim dia. Bila musim hujan? Bulan 12, akhir bulan 11. Kita tahu dah musim terkujuh. Kalau dulu pun tidaklah panas macam sekarang. Kalau sekarang, kalau dulu tahun 90-an kan, kalau rumah ada aircon, rumah ni mewah ni, ada aircon. Sekarang rumah ni tak ada aircon ke? Orang nak sewa rumah kan, orang tanya dulu, rumah ni ada aircon tak? Rumah yang ada aircon tu biasalah. Saya ingat masa tahun 2009-2010, saya beritahu pada kawan saya, rumah nak pasang aircon lah. Dia kata dia tak nak ajar anak dia ni mewah. Masa tu kan. Jadi sekarang saya ingat, mana-mana rumah pun kalau tak ada aircon tu mungkin jalan 10 tu mungkinlah ada 2, ada 3. Sebab apa? Sebab cuaca panas tidak sebagaimana dulu. Erti dunia kita ni semakin tua dah. Dah tak teratur dah peraturan alam ni. Kan berlaku banjir bila-bila masa sahaja. Tempat yang tak pernah berlaku banjir. Hujan pun sekarang ni tak dikira dah. Kadang-kadang pagi tu panas sangat-sangat. Pukul 10-11 panas. Petang tu hujan lebat. Kadang-kadang hujan sekejap, 2-3 jam, air dah naik dah. Artinya alam ini, kalau seseorang tu memerhatikan tanpa panduan agama sekalipun, seandainya orang itu memerhatikan tanpa panduan agama sekalipun, tapi dia melihat perubahan alam ini, maka pasti dia akan buat satu kesimpulan bahawa alam ini tidak akan kekal. Satu masa alam ini akan binasa berdasarkan kepada perubahan yang berlaku pada alam ini. Yang kedua, i'tiqad ataupun percaya bahawa pencipta alam ini baru. Dia kata Allah Ta'ala ni memang ada yang menciptakan. Sedangkan kita dalam Islam ni kita jelas, Allah itu adalah bersifat Allah qidam, wujud sejak azali. Bila tu tak tahu bila. Bila tu tak sesuai ditanya kepada Allah. Perkataan bila tu wujud setelah Allah Ta'ala ni ada tanpa permulaan dan tanpa perakhiran. Jadi kalau orang tu kata Allah ni adalah baru, bermakna alam ni baru, maka mestilah Allah tu baru. Maka i'tiqad ataupun kepercayaan begini boleh bawa kepada kekufuran. Atau menyerupai mana-mana jenis makhluk atau bersifat dengan sifat-sifat baru. Dia kata Allah ni ada tangan macam tangan manusia, Allah ni ada kaki macam kaki manusia, Allah ni ada. Dia menyamakan Allah Ta'ala dengan manusia, dengan makhluk-makhluk lain. Ini namanya golongan musyabbihah, golongan yang menyerupai, atau golongan yang mujassimah, golongan yang menjisimkan, membadankan Allah Ta'ala, menganggap Allah Ta'ala sama sebagaimana perkara-perkara yang baru ataupun makhluk-makhluk yang baru. Ataupun mempunyai anak isteri atau berbilang-bilang atau menerima mati. Allah ni akan mati.
Allah ni akan mati. Itu adalah satu i'tiqad yang boleh menyebabkan orang tu kufur. Yang ketiga, i'tiqad menafikan kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau i'tiqad bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenar ialah yang disebutkan Muhammad yang batin, bukan Muhammad yang zahir. Yang pertama tuan-tuan, dikata apa yang Nabi sampaikan tu zaman dulu lain dah keadaannya, sekarang tak sesuai dah. Sekarang tak sesuai dah. Jadi Nabi berada dalam kalangan orang Arab. Jadi Nabi sampaikan sesuatu tu sesuai dengan orang Arab. Sekarang dah tak sesuai. Perkataan begini perkataan yang boleh bawa kepada kekufuran. Ataupun dikata bahawa Nabi Muhammad tu ada yang zahir, ada yang batin. Ini adalah kepercayaan sebahagian golongan tasawuf, golongan tarikat yang sesat. Bukan semua yang tasawuf ni sesat, bukan semua tarikat ni sesat. Yang sesat ni adalah yang kata antaranya adalah Muhammad ni ada yang batin, ada yang zahir. Jadi yang percaya adalah Muhammad yang batin. Atau i'tiqad bahawa kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya untuk orang-orang Arab sahaja. Ni Nabi ni untuk orang Arab je, bukan untuk orang Melayu, bukan untuk orang selain daripada orang Arab lah, bukan untuk orang Melayu, bukan untuk orang Afrika, bukan untuk orang Inggeris dan sebagainya. Jadi kalau i'tiqad sebegini boleh menyebabkan seseorang tu boleh kufur. Kadang-kadang dia taklah menyatakan secara jelas, tapi pandangannya kata apa, Nabi sebenarnya apa yang Nabi bawa tu sesuai untuk orang Arab je, kan? Tuduh ni sebab orang Arab zaman dulu ni dia memang adatnya begitu. Jadi tuduh tu memang untuk orang Arab je lah. Kalau tempat kita ni tak perlu pun. Contohnya kan. Jadi itulah i'tiqad yang boleh bawa kepada kekufuran. Atau i'tiqad bahawa hukum-hukum Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah hukum-hukum lapuk yang tidak sesuai dengan keadaan zaman. Dia percaya yang Nabi bawa ni tak sesuai. Kadang-kadang dibelekehkan lagi, nak ikut Nabi ni naik unta lah. Ikut Nabi sangat. Itu adalah satu i'tiqad ataupun kepercayaan yang boleh membawa kepada kekufuran. Atau i'tiqad mengingkari mana-mana Rasul Tuhan, atau i'tiqad bahawa ada lagi Nabi dan Rasul yang lain yang diutus oleh Allah membawa syariat sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau dikata apa? Dikata tak mungkinlah ada Nabi ataupun orang manusia ni hidup lama. Bila mana dalam Quran cerita Nabi Nuh AS. Hidup berapa lama? Hidup lama mana? Selama 950 tahun. Itu dia berdakwah. Dia berdakwah selama 950 tahun. Dia hidup mungkin lama lagi. Dalam kitab Talbisu Iblis disebut bahawa Nabi Nuh ni ketika berdakwah ni umurnya 400 tahun. 4 tahun. Jadi kita dengar, iya ke? Ada ke orang begitu? Jadi bila mana dia diceritakan tentang Nabi Nuh ni umurnya panjang, jadi rasa betul kan Nabi macam tu. Dia pertikaikan, maka mempertikaikan itu boleh bawa kepada kekufuran. Ataupun dia kata apa? Dia kata selepas Nabi Muhammad ni ada lagi Nabi lain. Jadi kita tahulah Nabi Melayu ada Nabi mana? Nabi di Indonesia ramai Nabi. Indonesia pun ada Nabi. Lembah Kelang ada Nabi. Takkan berkesudahan. Di India ada Nabi. Mirza Ghulam Ahmad. Ajaran sesat tu kan? Ajaran Qadiani lah, apalah. Jadi kalaulah ada i'tiqad begitu, ulama tak perlu keluarkan fatwa apa. Terus kafir. Mana-mana saja orang yang mengaku jadi Nabi tak perlu keluarkan fatwa pun. Cuma masalah kita lah bila mana tersebarnya kejahilan, bila mana orang jahil sampaikan boleh percaya. Ni kenapa dia Nabi ni? Sebab apa? Sebab dia Nabi ni sebab dia boleh datangkan perkara ganjil, mukjizat. Sebab orang tak faham. Ya, sebab itulah penting memahami beza antara mukjizat dengan sihir, dengan karamah. Tidak semua benda yang pelik-pelik yang berlaku pada seseorang tu dianggap sebagai karamah ataupun mukjizat. Sebab mukjizat ni hanya ada pada Nabi sahaja. Karamah hanya ada pada wali sahaja. Dan sihir ni boleh dipelajari oleh sesiapa saja pun. Orang yang kafir boleh belajar sihir dan boleh buat perkara-perkara pelik. Dan akhirnya orang yang tak ada ilmu ni percaya bahawa dia ni adalah seorang yang diutuskan oleh Allah kepada kaum dia. Kadang-kadang mereka ni belajarkan dengan Al-Quran juga. Contoh kan bila mana nak kata Allah Ta'ala utuskan kepada setiap umat tu ada Nabi. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi. Dan tidaklah kami utuskan seorang rasul kepada kaumnya melainkan dengan bahasa kaum dia. Tuan-tuan, inilah yang pernah dihujahkan oleh Kahar.
Tengok dia kata dalam Quran sebut, wa ma arsalna min rasulin, dan tidaklah kami utuskan seorang rasul illa bi lisani qaumihi, melainkan dengan bahasa kaum dia. Jadi mana kata kalau kita ni bangsa Melayu, adalah nabi Melayu. Kan Allah Taala kata macam tu. Kalau orang tu bahasa Jawa, adalah nabi dalam bahasa Jawa. Kalau orang tu bahasa orang Cina ke apa semua ke. Jadi inilah hujah mereka. Sedangkan kita jelas bahawa dalam Quran Allah Taala sebut nabi terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab siapa-siapa yang beriktikad, percaya, dikata ada lagi nabi lepas pada ni, jadi tidak syak lagi lah, tak perlu minta fatwa dah. Orang ni jelas-jelas orang yang kafir. Kemudian yang keempat, iktikad bahawa tidak ada dosa dan pahala, tidak ada syurga dan neraka. Dia kata pahala dosa tak ada. Itu semua merupakan satu simbolik kepada kalau perkara dosa ni perkara yang jahat, kalau pahala ni perkara yang baik. Jadi itu sebenarnya pahala tak ada. Jadi kalaulah orang tu mengatakan secara jelas tak ada pahala, tak ada dosa, maka dia kufur. Ataupun dia kata syurga ni tak ada, syurga tak ada, neraka tak ada, itu hanya simbolik sahaja, kufur. Juga tuan-tuan, ada orang yang mengingkari akan berlakunya hari kebangkitan. Bahkan ada orang kata apa, sebenarnya yang dimangkitkan bukanlah anggota badan kita, yang dimangkitkan hanyalah roh saja. Tuan-tuan jangan ingat ada orang tak percaya macam tu. Ada dalam kalangan golongan ahli falsafah. Ahli falsafah ni golongan yang hidup yang masyhur mereka ni dalam masyarakat Islam pada zaman Abbasiyah. Zaman Abbasiyah ni sekitar tahun 150 Hijrah. Jadi sekitar tahun 150 Hijrah ni ada muncul golongan dipanggil sebagai falasifah, golongan falsafah yang mereka ni kononnya golongan bijak pandai, yang cerdik, yang berfikir, dan mereka ni sentiasa mengutarakan perkara-perkara yang logik akal. Jadi kata mereka tak logik kalau manusia ni dibangkitkan dengan anggota badan dia. Sebab apa? Sebab bila mana dia mati, dia akan jadi tanah. Jadi tanah tu nanti akan tersebar merata-rata. Jadi bila mana nak dibangkitkan, macam mana tanah tu nak tercantum kembali? Ataupun dia kata kalau orang tu mati, dimakan binatang buas, dimakan harimau ke. Jadi bila mana dah harimau makan dia, buaya makan dia, badan itu akan jadi sebahagian daripada jasad harimau ataupun jasad buaya. Macam mana Tuhan nak bangkitkan semula? Jadi dia kata sebenarnya kebangkitan manusia bukanlah dengan anggota badan, tapi dengan roh sahaja. Dengan roh sahaja. Ataupun ada yang mengingkari nikmat dan juga azab yang berlaku kepada seseorang dalam kubur. Kata mana mungkin dalam kubur yang sempit itu boleh jadi luas. Kan ada hadis dia kan, orang tu diluaskan kuburnya, disempitkan kuburnya berdasarkan kepada amalan masing-masing. Mana mungkin dia kata kubur banyak tu je lah, luas tu je lah. Sebab apa boleh sempit, boleh luas? Malaikat datang, mana malaikat nak masuk ke mana? Itu orang yang berfikir menggunakan logik akal semata-mata. Tapi kita orang Islam tak boleh fikir macam tu. Sebab apa? Sebab itu semua berlaku di luar jangkauan akal manusia. Tidak semua benda boleh kita capai dengan akal kita. Ada benda yang hanya bila mana kita dengar daripada Al-Quran, dengar daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita kata amanna bima unzila ilaina. Kami beriman apa sahaja yang diturunkan kepada kami. Sebab itulah Allah Taala ingatkan awal-awal lagi dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah, sifat orang mukmin adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang beriman itu orang yang beriman kepada perkara ghaib yang tidak mampu nak dicapai oleh akal manusia. Baik. I'tikad bahawa ruh orang-orang mati berpindah-pindah daripada satu tubuh ke satu tubuh yang lain. Jadi dikata apa? Dikata ruh orang ni boleh pindah-pindah. Dipanggil sebagai, sama ada boleh berlaku tanasukhil arwah dalam bahasa Arab lah. Ruh ni boleh berpindah-pindah. Ataupun boleh berlaku ruh ni boleh panggil ruh, tahdirul arwah, boleh panggil ruh. Zaman-zaman dulu kan saya baca buku lah, masa zaman remaja dulu ada majalah tu nama majalah Pendekar. Dia cerita dialog dia dengan hantuah. Hantuah tu dipanggil ruh. Panggil ruh hantuah, kerana hantuah datang masuk dalam badan seorang ahli kumpulan silat ni tu, maka dia berdialog. Hantuah ceritakan macam mana berlakunya dulu dia pertempuran dia dengan Hajebat. Jadi cerita tu kononnya ruh hantuah datang. Zaman tu kita tak tahulah, kita anggap benda tu betul. Sedangkan tidak boleh sama sekali ruh orang dah mati tak boleh datang ke dunia jumpa dengan orang.
Sama ada orang dikenal ataupun orang yang tak dikenal. Roh orang mati ni kita belum jumpa dalam satu dimensi je. Dimensi mimpi je, itu je. Roh orang mati boleh kita jumpa. Contoh kan, kita jumpa dengan saudara mara kita yang dah meninggal dunia. Boleh jumpa dekat dalam mimpi. Sebab bila mana kita mimpi, bila kita tidur, roh kita akan keluar. Jadi kita boleh jumpa dalam mimpi sahaja. Jumpa kat luar tak boleh. Jumpa ketika mana jaga pun tak boleh. Lagilah tak boleh. Orang kata jumpa. Jumpa tu apa? Jumpa apa? Haji tu. Contoh Haji Mat. Contoh, tak ada Haji Mat sini kan. Haji Mat tu meninggal dah. Jumpa bila? Jumpa malam tadi. Jumpa kat mana? Mimpi. Oh, boleh berlaku lah. Jumpa mimpi. Tapi kalau sebut jumpa kat mana? Jumpa kedai mamak sebelah. Minum tertarik sekali. Kan? Itu tak betul. Siapa-siapa mendakwa dijumpa dengan roh orang mati secara jaga, maka ketahuilah bahawa dakwaan itu adalah dakwaan yang batil. Okey, kemudian yang keenam, i'tiqad agama kafir lebih baik daripada agama Islam. Ni kata agama lain tu. Kalau macam ni lah agama Islam, contoh. Kalau macam ni lah agama Islam, agama Kristian baik lagi lah. Kalau dia i'tiqad begitu, dalam hatinya pun dia i'tiqad, dia meyakini keadaan itu, maka dia boleh bawa kepada kekufuran. Cuma kalau dia kata, kalau beginilah orang Islam, orang bukan Islam baik lagi lah, itu tak apa. Contoh kan, kalau isu yang berlaku mana di Gaza kan, di Gaza ni. Orang bukan Islam mana di Eropah, di sebelah di British, di Britain. Mereka buat demonstrasi, kadang-kadang lebih pada orang Islam lagi. Orang bukan Islam menjadi juru cakap bagi pihak saudara kita di Gaza, menyeru boikot kepada produk-produk yang ada kaitan langsung dengan Zionis. Orang bukan Islam. Kalau perempuan free hair, orang lelaki pun macam itulah, ada tattoo dan sebagainya. Tapi sebahagian mereka ada kesedaran yang lebih tinggi untuk memboikot produk-produk yang ada kaitan langsung dengan Zionis, lebih pada orang Islam lagi. Kalau banding dengan apa yang berlaku dekat orang Islam mana di sempadan Gaza, Mesir, Jordan, apa lagi, Arab Saudi kan, itu semua kan negara-negara yang mana pemimpinnya adalah orang Islam. Tapi mereka pun nak buka sempadan pun mereka tak mampu nak buat demikian. Ada orang bukan Islam, dia masuk ke Gaza dan mati dekat Gaza. Ada orang bukan Islam masuk ke Gaza, mati kat Gaza. Sebab pertahankan orang Islam, pertahankan saudara kita di Palestin. Jadi kita boleh kata tak, tengok orang bukan Islam lebih baik pada sebahagian orang Islam. Kata macam tu tak apa. Tapi kalau dia kata agama orang bukan Islam ni lebih baik pada agama Islam, tu tak boleh. Kita mengatakan agama lain, agama kafir lebih baik daripada agama Islam. Kalau ada i'tiqad, kepercayaan begitu, maka boleh bawa kepada kekufuran. Juga boleh bawa pada kekufuran bila mana mereka mengatakan bahawa agama Islam ni sama je dengan agama lain. Agama Islam sama je. Contoh kan dalam bab masuk syurga. Agama Islam masuk syurga, orang Islam. Orang bukan Islam pun masuk syurga juga. Ini bukan benda baru. Ini adalah i'tiqad ataupun prinsip sebahagian daripada golongan Muslim liberal yang mengakui Islam. Tapi dia kata kita kena hidup toleransi. Tak boleh kita claim, kita anggap kita je benar. Sebab anggapan begini boleh menyebabkan masyarakat tidak harmoni. Jadi kita kena anggap bahawa hanya bukan Islam yang benar, tapi agama lain pun benar juga. Ini bukanlah benda baru. Ini prinsip sebahagian daripada tokoh Muslim liberal, menganggap bahawa bukan hanya Islam yang agama benar, tapi agama lain pun benar, dan penganutnya boleh masuk ke dalam syurga sebagaimana orang Islam juga. Yang ketujuh, perasaan ragu-ragu terhadap mana-mana satu daripada perkara yang tersebut di atas, yang sebut tadilah. Yang ke-8, berbalik-balik hati di antara hendak menjadi kafir atau tidak, atau bercita-cita hendak menjadi kafir pada masa yang akan datang. Ni pun kalau orang tu berangan tahun depan nak jadi Kristian, contoh, bukan tahun depan jadi Kristian, sekarang mana jadi dah. Dia berangan-angan, dia bercita-cita nak keluar daripada Islam. Bukan, contoh dia kata saya plan nak keluar daripada Islam tahun 2030, contoh. Dia tak perlu tunggu tahun 2030. Masa tu juga dia dah jadi murtad. Sebab itulah bila mana isu orang yang nak tukar nama kat IC kan, nak tukar nama sebab dia kata dia nak murtad. Jadi secara perundangan, bila mana undang-undang tak benarkan,
Undang-undang tak benarkan ditukar agama. Undang-undang tak benarkan ditukar nama ataupun agama dalam IC itu. Dia sebab apa? Sebab dalam perlembagaan kita ni unik sikit. Perlembagaan Malaysia ni menetapkan bahawa Melayu Islam. Mana kata kalau dia Melayu tu bermakna secara automatik dia adalah Islam. Dia Melayu, dia Islam. Jadi kalau nak keluar Islam tu dia menyalahi perlembagaan. Itulah keadaannya. Jadi bila mana kalau orang tu kata dia nak tukar nama dia sebab dia tak nak agama Islam, tiba-tiba mahkamah tak benarkan, mana kata dia tak murtad lah. Dia murtad dah. Dalam IC mungkin nama Islam, agama Islam, tapi bila mana dia dah bercita-cita dan memang dah dia plan dah dia nak murtad, masa tu juga dia murtad. Walaupun barangkali proses untuk murtad secara rasmi itu barangkali memakan masa yang lama lah, mungkin setahun 2 tahun, tapi murtad tu berlaku sejak pada awal lagi. Sebab tu tuan-tuan, murtad ni dia satu aspek lah, satu dari satu aspek murtad ni dia tak boleh simpan dalam masyarakat Islam. Kalau dia murtad, sebab itulah dalam Islam kalau murtad yang kita belajar dulu kan, yang kita bincang dulu, kalau murtad dia isytiharkan, mengejek-ngejek, mempermainkan, sebab tu pemerintah kena ambil tindakan. Panggil, kena beri penjelasan. Ulama-ulama kena bagi penjelasan. Kalau tak nak dengar juga, degil juga, dia boleh bawa kepada huru-hara dalam masyarakat. Sebab itulah kena bunuh. Kalau nak pindah, silakanlah pindah. Silakan pindah tempat lain. Kan? Sebab itulah kalau tuan-tuan ingat dalam sirah Nabi SAW, antara isi perjanjian Hudaibiyah yang Nabi terima tapi sahabat-sahabat berat nak terima, antaranya adalah mana-mana orang Mekah yang masuk Islam dan mereka ni lari ikut Muhammad ke Madinah, ni kata orang kafir lah, Quraisy, maka hendaklah Muhammad kembalikan semula mereka ke Mekah. Mana-mana orang Mekah, orang Quraisy masuk Islam dan keluar daripada Mekah secara sembunyi, pergi bergabung dengan Muhammad di Madinah, maka Muhammad hendaklah kembalikan semula mereka ni ke Mekah. Dan mana-mana orang daripada Madinah yang ada Islam dah, murtad, keluar daripada Madinah dan pergi ke Mekah, orang Mekah tak perlu kembalikan semula mereka ke Madinah. Nabi terima. Sahabat-sahabat kata, mana boleh, tak adil macam ni. Dari satu aspek, Nabi tahu bahawa orang Islam ni letak kat mana pun, insya-Allah iman dia akan terus subur dalam jiwa dia, sekalipun dia kena seksa. Dan orang yang murtad, bila mana dah tak senang dengan Islam, biarlah dia keluar daripada masyarakat Islam. Biarlah dia keluar. Sebab kalau dia ada dalam negara Islam Madinah pun dia tak akan senang dan dia akan mempengaruhi orang lain. Jadi kalau ada orang murtad, dia nak pergi luar negara, silakanlah. Dia tak perlu dia berada dalam masyarakat Islam. Kemudian yang kedua, yang tadi itu adalah dari sudut intiqad, kepercayaan. Jadi ada 7, ada 8 kat sini. Ke-8 perkara tadi itu, kalau dia percaya, dia meletakkan benda itu sebagai satu intiqad dalam hati dia, maka dia boleh bawa kepada kekufuran. Yang kedua, dari segi perkataan iaitu tiap-tiap perkataan yang mencaci, menghina, merendah-rendah, mengejek-ngejek dan mempermainkan nama Allah, mempermainkan sifat-sifat Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, ayat-ayatnya dan hukum-hukumnya serta hukum yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengejek-ngejek ni jelaslah merendah-rendahkan, mempermainkan. Jadi kadang-kadang mempermainkan tu orang tak sedar. Orang tak sedar, kadang-kadang dia mempermainkan nama Allah Ta'ala tanpa dia sedar. Macam mana tuan-tuan? Bila mana orang kan, ni berlaku dekat Indonesia lah, bila mana buat konsert selawat, kalau tuan buka itu kan ada konsert selawat, dengan berjoget, dengan menari, tak ada beza pun dengan konsert-konsert lain. Cuma ada beza sikit bila mana dia, kalau yang di joget-joget lain tu dia nyanyi lagu yang biasa orang nyanyikan, tapi ini dia nyanyikan lagu selawat. Kalau tuan buka ada dekat Indonesia. Jadi dah mulai subuh dah benda ni. Ini termasuk dalam mempermainkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala.
Dan juga perkataan yang menolak dan menafi dan mengingkari segala perkara yang sepakat alim ulama mensabitkan atau menafikannya, serta diketahui oleh orang ramai bahawa perkara itu daripada agama. Jadi dia contoh, dia kata apa? Dia kata sembahyang ni tak wajib lah, sembahyang ni. Ataupun dia kata puasa tak wajib lah. Benda tu dah jelas dah. Hatta orang jahil sekalipun dia tahu bahawa sembahyang itu adalah wajib. Cuma mungkin dia malas, ataupun dia tak mampu nak buat secara sempurna lah. Sembahyang 5 waktu mungkin dia buat 3 waktu. Mungkin subuh dia tak bangun, tapi dia tetap yakin bahawa itu adalah wajib. Kalau ada orang kata puasa, zakat tak wajib. Zakat ni zaman dulu je. Zaman sekarang ni ada income tax. Zaman sekarang ni ada income tax, jadi tak perlu bayar zakat dah. Kalau itu i'tiqad dia, kalau itu dikata macam tu secara sedar, maka dia boleh bawa kepada kekufuran. Dalam kitab ni pengarang bagi beberapa contoh. Yang pertama dia kata apa? Misalnya seperti katanya mengenai mana-mana hukum Islam. Hukum apa ini? Ni hukum apa ni? Bila mana orang wajibkan, contohnya wajibkan supaya pelajar-pelajar sekolah menengah wajib pakai tudung tutup aurat. Ada orang persoalkan hukum apa ni? Ataupun diwajibkan supaya sembahyang. Jadi pelajar-pelajar pagi-pagi tu kalau asrama dia kena kejut subuh. Tiba-tiba ada orang pertikaikan hukum apa ni? Kalau dulu tuan-tuan pernah bila mana berlaku peristiwa kapal terbang hilang dulu kan, sampai sekarang. Kemudiannya berlaku kapal terbang kita kena tembak. Jadi masa tu adalah seorang tokoh, ada seorang ustaz cadangkan supaya sebelum daripada flight berlepas tu baca doa. Kemudiannya jangan hidangkan minuman yang memabukkan. Adalah orang kata, orang pertikaikan, politician dia mentikaikan. Kalau saya sebut semua mesti kenal kan, dia pertikaikan apa benda lah fikir macam ni. Jadi perkara tersebut kalaulah disebut dengan nada mengejek, dengan nada mempertikaikan, maka boleh menyebabkan dia terkeluar daripada Islam. Ataupun dia kata apa? Yang kedua, hukum ini sudah lapuk. Apa benda ni? Potong tangan, rejam, apa benda ni? Lapuk semua ni. Ini semua cerita zaman padang pasir. Contoh dia kata begitu. Kalau dia kata tak mampu nak buat, ataupun kita dalam proses nak melaksanakan, nak beri kesedaran pada masyarakat, contoh lain lah sikit. Tapi kalau tolak terus, ini tak boleh. Ni hukum yang disebut ni hukum zaman Quran diturunkan ni, zaman padang pasir ni, zaman unta, zaman kuda. Sekarang kita zaman kapal terbang, zaman serba canggih, tak sesuai dengan hukum ni. Jadi kalau dia kata hukum ni sudah lapuk, ni apa dia pakai tudung ni? Pakai tudung apa ni dah ketinggalan zaman ni. Kan sekarang orang pakai apa, turban ke apa kan, pakai lilit nampak tengkuk tu. Itu kalaulah itu yang diutarakan, maka boleh bawa kepada kekufuran. Ataupun yang ketiga, zaman sekarang tidak patut diharamkan riba kerana menghalangi kemajuan. Kalau ada kata sekarang kan zaman riba, dulu kan riba yang diharamkan sebab menganiaya orang lain. Sekarang kan riba tu kan sikit je, kan? Jadi riba ni adalah satu dosa yang mana Allah Ta'ala isytiharkan perang dalam Al-Quran. Tidak sebagaimana dosa-dosa lain. Dosa zina ke, Allah Ta'ala sebut wala taqrabu zina. Dosa riba ni Allah Ta'ala isytiharkan perang. Mana kata begitu dahsyatnya dosa riba ni. Jadi kalau dikata zaman sekarang ni zaman yang dah maju, tak perlu kita haramkan riba. Sebab riba ni sekarang kita dah boleh ambil sebagai satu perkara yang kita saling redha meredai lah, tak apalah, sikit-sikit tak apa. Kalau itu yang disebutkan, maka boleh bawa kepada kekufuran. Ataupun dikata yang keempat, dalam zaman yang serba maju ini, kaum wanita tidak perlu dibungkus-bungkus. Ni saya ingat kitab ni tulis lama ni. Kitab ni ditulis zaman, saya ingat tahun 70-an Kalau ikut kat sini tahun, kitab ni ditulis pada tahun 1973. 1973. Pada zaman tu barangkali ada orang sebut begitu. Kalau tengok, sebab saya tengok zaman tu kan, zaman 70-an. Saya tengok gambar mak saya kat sekolah lah. Kan? Mak sekolah. Mana dia pakai tudung? Pakai skirt lagi. Ni bukan sekolah tadika ni. Sekolah menengah. Maka barangkali pada waktu itu suara-suara begitu ada orang sebut, kenapa nak bungkus-bungkus? Kenapa nak bungkus-bungkus ni? Kenapa nak tutup-tutup ni?
Jadi barangkali zaman tu ada, zaman sekarang ni mungkin tak ada dah. Zaman sekarang tak ada dah. Sebagaimana kalau zaman dulu kan, zaman 80-an, orang kata apa? Oh, politik suku, agama suku. Zaman sekarang tak ada dah orang sebut begitu. Parti mana pun semua mengakui siasah politik adalah sebahagian daripada Islam. Bukan parti politik, siasah adalah sebahagian Islam. Kalau dulu orang kata politik suku, agama suku, itu benda biasa zaman dulu. Jadi zaman, sebab buku ni ditulis ketika mana orang barangkali terbiasa menyebut ungkapan-ungkapan yang kadang-kadang mereka tak sedar boleh bawa kepada kekufuran. Sikit lagi. Yang kelima, berzina kerana suka sama suka, apalah haramnya. Berzina kerana suka sama suka tak salah. Yang salah tu adalah memperkosa. Yang keseterusnya adalah minum arak kalau dengan tujuan hendak menyihatkan badan untuk beribadah. Apa salahnya? Boleh nak ibadah, nak bagi kuat, nak bagi bangun malam kuat, maka boleh minum arak. Berjudi kalau masing-masing sudah rela menerima untung ruginya, apa salahnya? Judi kalau kita dah saling, kita dah ready dah, tak apalah, ni ambil ni memang dah peruntukkan untuk berjudi. Kalau tak boleh, kalau kalah lah. Kalau macam ni tak apalah, kita dah redha dah. Kalau itu yang mereka utarakan, maka boleh bawa kepada kekufuran. Sebab kadang-kadang bila judi tu orang nampak judi, tapi bila sebut loteri tak apa kot. Kan? Jadi benda-benda macam tu kadang-kadang nama yang berbeza tapi hakikat yang sama, itu tak bawa kepada hukum yang sama. Ni bukan arak ni apa? Ni wine. Oh, tak apalah minum. Kan? Padahal benda tu adalah benda yang sama. Natijah sama, boleh mabukkan, hukumnya tetap sama walaupun namanya diubah dengan apa sekalipun. Wallahu a'lam. Kita ada banyak lagi ni, insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan akan datang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa bimbing kita. Ya. Okey. Orang kafir juga suruh berpuasa. Dalil itu tak betul lah. Tak betul lah, sebab orang kafir ni sebabnya puasa tu Allah tak sebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Yang masukkan yang dimasukkan dengan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah difardukan kepada umat sebelum kamu tu. Umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat nabi-nabi terdahulu, umat Nabi Musa, Nabi Isa, mereka juga difardukan untuk puasa. Bukanlah menunjuk kepada orang kafir. Walaupun orang kafir itu ada kaedah puasa mereka tersendirilah, tapi ayat tu tidak boleh jadi dalil untuk kita kata bahawa orang kafir juga adalah diperintahkan untuk berpuasa. Boleh ya? Wallahu alam. Baik daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang adalah kelemahan saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sama lagi. Okey. Terima kasih. Allah